Selepas saya buat ucapan di Kedah itu, saya kata diorang duk bising-bising dulu sebelum ini tuduh-tuduh kerajaan sebelumnya Perikatan Nasional yang mewartakan menggazetkan Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah Land Acquisition Act 1960 itu yang apa orang kata memberikan kerajaan hak tanah itu kepada PTG lah ataupun kerajaan lah yang nak ambil tanah itu. Tetapi apa yang mereka tak sebut pada tahun 2024 grant telah dikeluarkan oleh kerajaan kepada pemaju. Ini sebenarnya yang kritikal. Bila kerajaan ambil tanah tu daripada penduduk, kerajaan pegang tanah itu. So bila kerajaan pegang tanah itu, tak apa, kerajaan kita boleh buat keputusan, kerajaan nak bagi balik ke nak develop sendiri ke apa macam saya cakap. You see? So it's not really a critical problem bila kerajaan ambil melalui Land Acquisition Act itu yet at that particular time. Sebab kerajaan boleh decide untuk reverse ke, untuk bagi balik ke, untuk apa ke, ataupun untuk develop sendiri ke. In fact, susah untuk kerajaan halau juga orang itu dekat di Kampung Sungai Baru itu. Hanya berdasarkan kepada Land Acquisition Act itu. Until grant ini diserahkan oleh kerajaan pada tahun 2024 kepada pemaju. So sebab itu bila kerajaan itu dipunyai, grant itu dipunyai oleh pemaju, maka ini yang pemaju itu dah ada grant, maksudnya tanah dia boleh minta pada mahkamah lah untuk file for Order 89. Order 89 ni untuk mengusir lah, untuk mengusir. So sebab penduduk itu diusir apabila grant itu diserahkan kepada pemaju. Siapa yang serahkan grant ini kepada pemaju? Kerajaan 2024 lah. Siapa kerajaan 2024? Itu yang ini. So sampai hari ini pihak-pihak kerajaan yang penyokong kerajaan, in fact Khalid Samad yang petik nama saya ke siapa-siapa ke Zaleha ke dan sebagainya sebenarnya, nanti sekarang tak boleh jawab pasal grant tahun 2024 tu. Mereka senyap pasal itu. Pengusiran itu lagi semua ni disebabkan oleh grant lah. Bukan sebab alhamdulillah. Bukan sebab 21 tu. 21 tu kita boleh hold. Sepatutnya macam saya cakap itu hari, bila 21 land acquisition itu, kalau nak bagi grant, tunggu sampai semua isu-isu pembahasan itu selesai. Bila isu pembahasan dia selesai, semua orang dah puas hati, dah apa. So we keep the ownership of the land itu on escrow lah, in escrow. Kalau siapa yang pernah buat jual beli tanah, tahulah. Sebelum apa orang kata lawyer dulu pegang duit and lawyer tak transfer lagi tanah itu, we put in escrow sampai semua isu selesai, barulah duit orang ni dapat, ownership of tanah itu pun ditransfer, di-alienate ataupun di-register lain. Biasa urus jual beli tanah dia begitulah. Saya pun banyak kali buat benda ini. Tetapi dalam hal ini belum selesai lagi pasal isu pembahasan itu, grant telah diserahkan. Sebab itu tiba-tiba yang previous owner tanah tu tiba-tiba pula dah dikategori sebagai squatters pula. So mereka telah diusir oleh tanah dia daripada tanah dia. Ini yang tak sepatutnya berlaku. So sepatutnya kerajaan tidak bagi keluarkan grant pada pemaju pada bulan Mac atau April tahun 2024 itu. Itu yang saya bersoal. Itu yang sampai sekarang tak ada seorang pun daripada kerajaan, pihak kerajaan yang sentuh atau jawab isu itu. Kenapa? Sebab dia tak boleh jawab. Mereka tahu mereka telah membuat kesilapan. Itu hari bila tanya Menteri Wilayah kata, kena tunggu keputusan mahkamah pula tentang status tanah Kampung Sungai Baru. Dah kalau kita mahkamah belum tentukan status tanah Sungai Baru sama ada itu tanah Malay Agricultural Settlement atau tidak, yang kamu kerajaan pergi transfer terus grant tanah ni pada pemaju, buat apa? Itu yang saya cakap itu hari. Sepatutnya grant ini tidak ditransfer pemaju. Sementara isu-isu ini belum diselesai. Ini status pun belum selesai lagi, grant dah dapat. So, writ samban itu telah diserahkan. Mahkamah akan membuat keputusan. So, sebab itu saya cakap itu hari, Menteri Wilayah sebenarnya, in fact Perdana Menteri pun, sebab PTG ni, Pejabat Tanah dan Galian, dan Jabatan UKO ni, JUPEM ni, semua adalah agensi ataupun jabatan-jabatan kerajaan. So, mereka ini adalah di bawah bidang kuasa eksekutif. Siapa ketua eksekutif? Menteri dan Perdana Menteri lah.
So sebenarnya Perdana Menteri dan Menteri Anwar Ibrahim dan Usul Zaliha boleh arahkan PTG dengan JUPEM untuk kata tentukan status benda ini. So tengok balik, macam saya cakap, tengok balik plot atau grant yang dikeluarkan tahun 1900 itu dengan sebelum tahun 1977. Ada itu lagi naratif yang kata ini sungai yang diluruskan lah, sungai itu bengkok lah. Bila saya tengok geran itu yang ditunjukkan oleh Peguam tu, saya tak nampak dia punya bengkok-bengkok tu, tak ada. Saya cuma nampak ada double dash dot itu lurus dekat situ. Maksudnya semua di sebelah kanan atau kiri sungai itu semua belong to Malay Agricultural Settlement. Berdasarkan apa yang saya nampak, geran yang ditunjukkan oleh Peguam ini. Sebab itu perkara ini pergi ke mahkamah. So dan untuk memudahkan proses mahkamah, Anwar Ibrahim dengan Zaliha boleh buat begitu. Arahkan PTG dengan JUPEM pergi kaji balik ataupun tentukan balik sempadan ini dan maklumkan pada pihak mahkamah sama ada melalui Peguam yang mewakili penduduk ni ataupun secara langsung terus saja bagi tahu mahkamah. Kerajaan keluarkan statement, okey, geran ini sebelum 1977, all this double dash dot ini sebenarnya tanah emas. So bila berlaku begitu, maksudnya the title yang diserahkan kepada pemaju pada tahun 2024 itu is bad title. Bila dia bad title, maksud title itu tidak sah, maka tanah-tanah ini belong to the government. Bila it backs belong to the government, dan kita ada lebih banyak flexibility apa nak buat. Sebab tu saya cakap, saya kata, apa sahaja pula kerajaan tak boleh develop tanah tu? Kita dah develop macam-macam lah. Bandar Malaysia, TRX dulu, apa benda KLCC lagi besar punya development kita boleh buat. UDA pun boleh buat, banyak SPNB pun boleh buat. Kenapa pula kita tak boleh buat? Kita boleh buat. Dan in fact, saya dah tulis dalam Facebook kita, saya dah bagi extreme example dah pun. Itu hari pemaju ni dalam satu statement dia kata GDV, Gross Development Value of the project itu 2.6 billion and cost dia 1.3 billion. Maksudnya gross profit dia 1.3 billion. 1.3 billion, tahu tak? So bila kamu bandingkan ni dengan jumlah pembesaran 60 juta, so saya ingat kalau kerajaan buat sendiri, saya rasa kerajaan boleh bayar balik lah pemaju ni 60 juta. Tak ada masalah. Dan at the same time tambah lagi jumlah pampasan kepada penduduk. Dan extreme example saya kata, kalau kita bayar 600 juta pampasan kepada penduduk sedia ada pun, kita untung lagi 700 juta. Faham tak? So sebab itu bila orang kata orang kata ini orang ni tamak lah, orang tu tamak lah, it's not about tamak, it's about fair valuation, kita tak nak short change ataupun kita orang kata bagi benda yang tak setimpal pada orang. Sebab tu saya cakap dulu, saya kata daripada dulu ni ramai orang ni bila time orang Melayu punya ni, bukanlah ini kita nak cakap pasal etnik ke apa, ini pasal dia panggil bias and prejudice of certain masyarakat kepada certain ethnic group. Ini berlaku di seluruh dunia lah. Bila orang itu from certain economic background je, dia kata alah ini tak payahlah, bayar sikit je cukup lah, macam itu. Kalau orang itu certain economic background, ini gaji kena tinggi. Ini adalah bias and discrimination in market, in society yang kita kena ini. So sebab itu kita tak boleh kata kamu dapat pampasan ini sebab kamu punya perbelanjaan banyak ini, so ambil itu cukup lebih lah untuk kamu itu. Tak boleh macam itu. It doesn't matter dia punya perbelanjaan bulanan ataupun pada dia duit tu banyak ke sikit ke, it doesn't matter that. Orang kata, the main point is that you got to give pampasan fair value kepada dia and market value. Bukan kata dia ni dulu gaji dia 2,000, kita bagi 20,000 cukup lah tu. Bukan pasal itu. Habis tu kalau kamu ambil tanah dia, kamu untung berjuta-juta, berbilion-bilion, tak apa. So siapa yang tamak sebenarnya? So you got to give fair value lah kepada orang itu. The fact that dia ni orang miskin ke, orang pendapatan rendah ke, cukup banyak ini ke, cukup banyak itu ke, it doesn't matter. You understand? Sebab tu saya cakap, kalau valuation tanah tu 3,000, 4,000 sekaki, yang dibayar sekarang 400 kaki, even if you pay 10 kali ganda daripada nilai pampasan yang kamu bayar sekarang, kan nilai pampasan 60 juta kan total. Kalau 10 kali ganda pun sekalipun, kalau dapat 400 kaki bayar 4,000 sekaki, baru 600 juta. Saya cakap itu hari, kalau 600 juta kamu still untung berapa?
700 juta. So apa benda yang masalah sangat ni? Siapa yang nak ambil untung besar sangat ni? So kalau katakan keuntungan developer ini yang kamu nak protect, so that's already private interest. It's not public interest anymore. The reason why we allow land acquisition in Land Acquisition Act itu, nombor satu, for public interest. Sebab itu saya cakap itu lagi, the definition of justification for land acquisition tu, section 8 itu dalam Akta Pengambilan Tanah ni pun, itu kita sebenarnya kita boleh argue itu. Sebab kita acquire tanah for public interest. So adakah kepentingan pemaju ataupun bila keuntungan pemaju ke apa benda ni semua, ini public interest. So you got to differentiate between public interest dengan private interest ni. Public interest ni lain tau. Originally akta ini 1960 ini dibuat, kamu tanyalah what is the the maqasid ataupun the reason why akta ini digubal dulu tahun 1960. Sebab kadang-kadang time perang ke ataupun time darurat ke, ada necessitate kerajaan untuk ambil tanah tu. Katakan time perang tanah itu diperlukan untuk kita buat kubu pertahanan ataupun kita buat hospital. Itu kita boleh ambil tanah itu under Land Acquisition Act. Ataupun tiba-tiba satu hari kita perlukan tanah sekian-sekian itu sebab kita nak buat satu tak tahulah apa benda untuk kegunaan awam lah. Untuk kegunaan awam, power plant ke ataupun laluan jalan raya untuk memudahkan trafik ke apa ke, ini kepentingan awam. This is public interest tau, untuk kepentingan awam. Tapi pada saya, kalau nak buat kondo high luxury ni, itu bukan public interest, itu private interest. So sebab itu kita boleh argue, adakah sebab private interest ni, private profit ni boleh didefinisikan di dalam kategori public interest untuk menjustifikasi pengambilan tanah ini. So itu satu lagi. So you cannot willy-nilly pergi pakai definition of public interest so that you can invoke or enforce Land Acquisition Act Section 8 itu supaya mana-mana developer boleh buat rumah in the pretext of public interest. Itu tak boleh. So benda ini atas interpretasi siapa? Interpretasi kerajaan lah. So this is wide discretion tau. Ini luas dia punya budi bicara itu. So ia bergantung kepada siapa yang punya kuasa. So kerajaan yang dipilih, bila kerajaan dipilih itu, dia punya budi bicara dengan dia punya interpretasi dia macam itu, ini yang telah mendatangkan masalah. Lepas tu pada tahun 2024 bagi geran pula itu. Ini yang tak boleh lah pada saya. So sebab itu saya nak tunggu apa yang berlaku di mahkamah. Pada masa yang sama, pihak kerajaan boleh arah PTG dengan JUPEM untuk membantu status tanah ini. Bukannya tiba-tiba saya tak boleh nak buat apalah, inilah, tunggulah. Pada saya itu tidak, itu apa orang kata, tak betul lah. You have to do more than that.